Assalamualaikum kepada semua Gombak Gems, kepada peminat-peminat pizza, korang kena tengok video ni sampai habis. Gombak Gems terokai keistimewaan Gombak. Mari terokai keistimewaan dari Gombak. Untuk Gombak kita bawakan kisah tersimpan. Assalamualaikum semua Gombak Gems. Lama betul saya tak bawa korang semua jalan-jalan terokai tempat menarik di sekitar Gombak dan kawasan berdekatan. Hari ni saya nak ajak korang semua ikut saya ke Ion Setiawangsa sebab kita nak cuba satu restoran pizza. Nama dia Bloom. Lebih kurang kot. Kalau salah cuba komen apa sebutan yang betul. Kalau korang peminat pizza, video ni memang wajib korang tengok. Tapi jangan risau, dekat Bloom ni bukan pizza je yang ada. Menunya sangat-sangat pelbagai. Pendek kata, semua jenis comfort food yang boleh kita buat pilihan dekat sini semuanya ada. So, mula-mula kita tengok dulu menu dia. Memang rambang mata nak pilih. Banyak sangat pilihan-pilihan menarik. Lepas pilih menu, tunggu, akhirnya makanan dah pun sampai. Tengok gaya kami pun dah tahu betapa tak sabarnya nak rasa. Jom kita rasa dulu. Okay. Menu yang kita order tadi, yang pertamanya Ustaz Imran punya menu adalah Americano. Saya sendiri memang peminat coklat. Saya nak rasa coklat dia ni macam mana dekat sini. Nama dia Bloom. Bloom. So ini adalah menu yang kita order, pizza pepperoni beef pepperoni. Jom kita tengok, kita unboxing apa yang ada dekat dalam ni. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok kita nak ambil satu. Lembut. Panas lagi. Nampak meleleh-leleh. Jom saya nak rasa. Ustaz Imran kata sedap kat sini. Korang kena rasa. Korang kena datang sendiri. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. This pepperoni. Guys, peminat pizza korang kena datang sendiri. Ada rasa lain daripada yang lain. Dia punya tekstur pun memang lembut, tak keras. Sedap. Okay, saya nak rasa air coklat dia pula. Tengok dia punya coklat ni penuh atas ni Nampak melimpah-limpah dia punya coklat. So masuk dulu kita kacau-kacau, saya takut dia punya gula tak hancur, tak tidak dalam ni So saya nak rasa coklat dia macam mana. Oh, coklat dia masih coklat padu, pekat. Padu coklat dia. Peminat-peminat coklat tengok. Coklat dia macam tak kedekut langsung. Ni dekat Bloom. Korang tahu dekat dia dengan Ion Setiawangsa. Tu belakang saya tu. Sedap. Okay. Jom kita tengok apa Ustaz Imran pula rasa. Assalamualaikum. Saya first time saya fikir pasal pizza ni ialah saya suka pizza original yang Itali punya. Tahu tak? Kita di Malaysia ni dah banyak makan yang fast food, restoran-restoran rangkaian fast food yang pizza dia tu dia dah ulah cara mereka. Tapi yang pizza yang asli yang daripada Itali macam ni. First saya rasa pizza Itali ni ada satu orang mualaf, orang Itali masuk Islam. Dia buka kedai dia buka restoran di Publica. Dia punya pizza memang pizza otentik daripada Itali lah. Nama dia pun Imran, Haji Imran, orang Itali masuk Islam. So saya nak rasa pizza orang Itali yang asli dan halal. Saya try. Lepas tu saya kebetulan datang sini beli barang. Saya try ni sama. Memang ini memang resepi cara orang Itali. Dan kalau tengok dia punya tekstur dia dan dia punya roti dia pun kan lembut kan. Dia bukan roti keras. Orang Itali cara makan pizza dia lipat. Macam ni. Ya, bismillah. Alhamdulillah. Ini memang saya membayangkan dia datang sini. Lepas tu dia punya roti dia punya nampak dia punya keras ni. Ini jarang ada pizza yang di fast food punya restoran buat.
roti dia. Nampak? Ni memang dia punya, apa dia panggil tu? Dough dia, tepung dia. Cari Itali. Saya try satu lagi satu bite lagi. Recommended lah. Berkarang Okay, dia tak ada apa-apa yang special, sama macam americano yang kita boleh beli di banyak kedai-kedai lain lah. Tapi saya order ni lah sebab saya pun tak tahu nak order apa tadi. Ini yang saya biasa ambil lah. Okay guys, sampai di sini sahaja episod pada kali ini. Gombak Jam bersama dengan anda dan korang semua dah tahu lokasi dekat mana. Rasa pun saya dah share tadi. Saya dengan Ustaz Imran makan tadi kan. Tinggal korang nak kena datang sendiri je dekat sini kan. Jom kita sama-sama support lokasi-lokasi hidden gem yang ada di sekitar Gombak. Tempat makan, spot santai ataupun lokasi-lokasi menarik yang mungkin ramai tak tahu. Kalau korang ada cadangan tempat makan, lokasi menarik ataupun spot-spot santai yang tersembunyi yang ada di sekitar Gombak, kongsikan, komenkan dekat bawah. InsyaAllah tim Gombak Gems akan datang terjam. Gombak Gems, jom terokai keistimewaan Gombak. Okay guys, jangan lupa subscribe Gombak Gems, okay?